Salah satu kisah yang penting di dalam surah Hud adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam sebagai satu sejarah panjang menunjukkan betapa istiqamahnya Nabi Nuh dalam perjuangan menyampaikan kebenaran keimanan. Dan ini jugalah yang ingin kita belajar bersama dalam ulang kaji episod kali ini. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syahadu la ilaha illallah, syahadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak sekali lagi pada hari ini untuk sama-sama kita mengulang kaji daripada dua halaman yang telah pun kita belajar pada minggu ini, iaitu pada halaman yang ke-225 dan 226, dan pada hari ini kita bersama bertuah dengan bintang panel kita iaitu Al-Fadil Ustaz Dr. Syafiq Syahimi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Ahlan wa sahlan. Baik Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Dan juga Al-Fadil Ustaz Tirmizi, apa khabar? Baik alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Hari ini kita boleh soal banyak macam. Betul. Ya, banyak-banyak ya untuk kita sama-sama mengeluarkan dan juga mendapatkan permata daripada halaman 225, 226, dan hari ini kita bersama dengan juga rakan-rakan kita daripada Muallim. Betul. Sahabat Muallim Perak. Muallim Perak ya Ustaz ya. Daripada persatuan apa Ustaz? Daripada namanya Sahabat Muallim. Oh, Sahabat Muallim. Kena soal lebih sikit. Masya-Allah. Guru Muallim. Ya. Muallim, okey. Dan juga kepada guru istiqamah yang berada di studio, yang berada di rumah, kita doakan agar Allah terus membekalkan panduan ilmu. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Amin ya rabbal alamin. Kita ingin sama-sama memerhati kepada ayat 29 terlebih dahulu. Ya, kalau tadi Ustaz Tirmizi baca ayat 30 ya, tentang bagaimanakah Allah akan membantu ataupun menolongku daripada Allah in tarattuhum, tetapi ia bermula pada ayat 29 yang kita ingin baca dahulu bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Sila Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. صدق الله. Surah Al-Azim, kita bacaan ayat yang ke-29. Wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala, aku tidak memohon daripada kamu atasnya mala, sejumlah harta. Dan di dalam ayat ini Ustaz Dr. Syafiq ya, ada perkataan wama ana bitaridil ladina amanu, kerana orang-orang kaum Nabi Nuh itu kata lah pergilah, halaulah orang ini. Perkataan tarid itu yang menarik. Sebenarnya jarang setakat ni dah sampai juz 12 ni tak jumpa perkataan ini. Apa maksud dan mengapa ia digunakan dalam surah Hud? Ini silakan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah, amma ba'd.
Terima kasih Tuan Fazrul di atas soalan yang ditanyakan tadi. Untuk memahami maksud dalam konteks ayat pada ayat ke-29 daripada surah Hud, kita juga perlu mengundur ke belakang sikit Tuan Fazrul ya. Ya. Pada ayat sebelumnya, pada menyebutkan ayat yang ke-27, Allah Ta'ala menyebut faqalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka tabaka illa hum araziluna. Perkataan araziluna pun tak pernah diulang lagi sebelum ni. Tak pernah jumpa. Sama dengan Tariq juga. Memberikan makna dan isyarat ketika ayat ini menyebutkan dan ketika mana orang-orang malak ini digunakan pada istilah golongan VIP pada waktu itu. Pembesar-pembesar, VVIP, orang besar lah yang ada kedudukan pada zaman Nabi Nuh AS. Mereka kata, dia kata takkanlah aku nak ikut dakwah kamu wahai Nuh. Yang ikut engkau tu semuanya adalah araziluna, orang-orang remeh di kalangan kami, orang tak ada kedudukan di kalangan kami, orang awam, orang bawahan, orang yang tak ada kedudukan. Kami VIP. Jadi kalau nak kami ikut kamu, ada dia punya pengerasnya. Okey, pengerasnya. Apa dia? Dia itu apa? Disebutkan di bawah itu, dia kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disebutkan nanti di bawah situ, dia katakan apa? Kalau begitu, kalau nak kami bersama dengan kamu, buangkan golongan-golongan yang tak ada kedudukan, tak ada harta, orang awam yang tak ada pangkat, keluar daripada kumpulan itu, kami masuk. Maknanya biar golongan special ni sama-sama. Tapi yang orang tak ada kedudukan ni tak payah ke tepi. Nabi Nuh AS menjawab dengan satu jawapan yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Allah Nuh AS. Dia kata pertama, wahai orang kaya semua, la as'alukum alaihi mala. Kerja dakwah yang aku buat ini, aku bukan nak harta daripada kamu. Satu. Jadi dah pun tuntas dah jawapan tu. Okey, bukan ada kepentingan peribadi. Yang kedua, wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan aku pun tidak boleh mengenepikan golongan yang telah beriman kerana nilaian iman di sisi Allah itu jauh lebih besar daripada nilaian kedudukan kamu. Orang yang beriman tadi walaupun dia orang bawahan. Okey? Wa innahum mulaqu rabbihim, kerana mereka semua nanti akan bertemu dengan Tuhan. Waktu tu siapa nak selamatkan aku kalau aku tolak dia? Jadi perkataan tarada di dalam bahasa Arab digunakan pada perkataan ai ibta'adahum, iaitu menjauhkan seorang daripada satu kumpulan. Ayat ini menunjukkan bahawa mengeluarkan orang yang beriman dalam kelompok orang beriman kerana meraihkan orang kafir yang ingin beriman dengan syarat adalah satu yang dilarang dalam Islam. Ini berlaku dalam peristiwa surah Abasa, hampir sama. Kan? Abasa ketika Nabi SAW yang mulia nak menghadap dakwah kepada golongan kufar yang ada kedudukan, dan datang seorang sahabat yang buta ingin bertanyakan soalan. Mungkin anggapannya tanya soalan itu perkara biasa, boleh tanya nanti. Dakwah kepada orang kafir itu mungkin lebih utama kerana ada kedudukan yang besar, tetapi Allah Ta'ala menegur tidak. Orang beriman yang telah beriman walaupun tak ada kedudukan di dalam masyarakat di sisi Allah itu jauh lebih mulia dan hebat berbanding dengan mereka yang ada kedudukan kalau mereka tak mahu beriman. Jadi ayat ini memberikan makna dahsyat kepada kita semua untuk kita memahami dalam konteks zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, keadaan masyarakat kebanyakannya menolak Islam dan Nabi Nuh ni nak sangat mereka masuk Islam, tetapi mereka letakkan syarat, boleh kalau kami join, tetapi orang-orang yang remeh ni keluarkan. Nabi Nuh AS dengan prinsip dakwah mengatakan apa? Yang beriman di kalangan mereka walaupun orang biasa adalah jauh lebih mulia daripada mereka yang VIP tapi tidak mahu menerima keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Dr. Syafiq menjelaskan kepada kita, jika kita melihat surah Hud ini sebagai surah istiqamah, maka salah satu fungsi ataupun formula istiqamah, jangan ketepikan orang beriman. Ya. Kerana apa? Kerana orang beriman ini adalah satu aset besar ya dalam kehidupan, kerana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah pangkatnya, hartanya, macam mana Ustaz Dr. Syafiq jelaskan sebentar tadi. Dan kita ingin teruskan dengan ayat yang ke-32 ya. Apabila Nabi Nuh ni memang banyak dia punya hujah-hujahnya, dia bercakap pada ayat 29, 30, 31 ya. Maka diteruskan dengan ayat 32, respon daripada kaum Nabi Nuh ya. Apakah respon mereka? Ayat 32 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا
Sadaqallahu. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-32, respon daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana contoh orang yang tidak mungkin istiqamah, Ustaz, ya? Maksudnya orang degil-degil ni memang takkan istiqamah lah. Apa jawapan mereka? Nanti dahulu kita berehat dahulu sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. ثم جعلنا Mengada-ngadakan, contohnya letak tangkal. Kalau baby tu, kalau dia menangis nanti letak tali, nanti jin tak datang. Jadi ini adalah pendustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. سبحانه وتعالى عما يشركون. My Quran Time, Quran Salat Infaq. جاهينا وارزقنا تلاوته. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mendalami ayat yang ataupun muka surat 225 hingga 226 yang telah pun kita belajar, dan kita ingin ulang apakah pelajaran besar ataupun permata hidayah yang boleh kita rebut, yang perlu kita ambil untuk diamalkan dalam kehidupan kita seharian. Sebentar tadi kita membaca daripada ayat yang ke-32, respon daripada kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang menyatakan qad jadaltana fa aktharta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, iaitu mereka menyatakan kamu ni telah berjidal dengan kami, telah pun berbantah dengan kami. Panjanglah Ustaz, ya. Jadi bila bercakap tentang jidal dalam ayat 32 ni, kalau kita tengok dalam surah An-Nahl ke depan nanti ayat 125, bila berdakwah Ustaz, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan, ada perkataan jidal. Jadi mereka guna perkataan jidal dalam surah An-Nahl pun ada dakwah ni, ada jidal dengan orang-orang tertentu. Dan dalam konteks masyarakat sekarang pula ada pula yang kata kita perlu memperjuangkan kebenaran, kita kena jidal juga, ya, isu itu, isu ini, datang pelbagai isu pula tu, kan. Apa komen Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah, amma ba'. Hadirin, para pendengar yang saya kasih sekalian, kita sebelum masuk kepada maksud konteks ayat yang sebenar, kita dapat lihat dahulu perkataan yang Allah Ta'ala gunakan dalam ini, qad jadaltana, iaitu wahai Nuh, engkau telah selalu berdebat dengan kami. Kami itu maksudnya yang tak beriman tadi. Memberikan makna dan isyarat di antara perbuatan Nabi Nuh AS bukan hanya ceramah, tetapi Nabi Nuh AS melakukan interaksi dua pihak. Kenapa kamu tak nak beriman? Allah telah menciptakan kamu, Allah telah buat begini. Jadi mereka pun berbalas jawapan. Jidal pada waktu itu dilakukan oleh Nabi Nuh, memberikan makna dan isyarat. Berjidal atau berdebat atau berdialog atau berdiskusi, satu daripada metod dakwah pada zaman itu, pada zaman Nabi Nuh AS. Maknanya ia dipuji kerana Nabi Nuh melakukan perkara tersebut. Walau bagaimanapun hadirin yang dikasihan, adakah semua debat itu dipuji? Itu persoalannya. Kalau kita buka di dalam hadis-hadis Nabi SAW, terdapat larangan Nabi SAW untuk berdebat pula. Antaranya Nabi SAW menyebut, ma dhalla qaumun ba'dan huda illa alaihi utul jadala, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata tidaklah sesat satu kaum selepas dapat petunjuk melainkan kerana suka debat. Tak boleh pula yang itu Ustaz.
Jadi ni boleh ke tak boleh sebenarnya ni? Perlu ke tidak sebenarnya? Debat ni baik ke tidak baik? Dialog ni, diskusi ni bagus ke tidak bagus? Hadirin yang dikasihi sekalian. Perdebatan terpecah kepada dua. Yang pertama, mazmumun, yang tercela. Yang kedua, debat, dialog, diskusi yang dipuji. Apa yang dilakukan oleh para nabi dalam konteks ini iaitu menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Apa je usaha untuk menegakkan kebenaran yang tuntas. Maknanya kebenaran tu dia tak ada dua. Kebenaran satu, tauhid kepada Allah. Dia tak ada istilah, ada tak khilaf tauhid Allah? Tak ada khilaf lagi dah. Okey, yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, para pendengar saya, kalau kita nak tengok apakah inti dakwah Nabi Nuh, kita boleh buka dalam surah Nuh. Satu surah namanya Nuh saja. Satu surah tu Nuh saja. Okey, apa yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam? Yang dibawa oleh Nabi Nuh satu perkara yang jelas. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yang aku bawa kepada mereka adalah bawa mereka balik kepada Allah. Dan tak ada khilaf di kalangan manusia mengajak manusia kembali kepada Allah sebagai perbezaan mazhab atau khilaf 1, 2 dan 3. Maknanya Nabi Nuh membawa satu prinsip paling penting dalam Islam yang namanya akidah, yang namanya tauhid untuk dibawa kepada manusia. Untuk menegakkan hujah itu, Nabi Nuh alaihissalam kena berdialog, berdiskusi, bersoal jawab supaya hujahnya itu kuat. Jadi seandainya sesuatu hujah atau dialog yang digunakan untuk menegakkan kebenaran yang tak ada khilaf, yang kita panggil persoalan pokok, maka mesti ditegakkan. Kerana perkara tersebut adalah perkara yang mesti ditegakkan oleh para Nabi dan semua orang yang mengurus kerja Nabi. Tetapi Ustaz, seandainya suatu dialog atau debat atau perselisihan dan perbalahan dalam perkara-perkara yang memang kebenaran itu boleh jadi 2, boleh jadi 3, boleh jadi 4. Ustaz nak ikut mazhab Syafi'i ke mazhab Maliki? Syafi'i pun betul, Maliki pun. Debat mana lagi afdal, nak buat apa? Nak buat apa? Dua-dua betul. Kan? Nak baca qiraat Warsh ke, qiraat Ibn Katsir ke, mana-mana pun boleh. Nak debat mana lebih afdal, kenapa? Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, perdebatan inilah yang dilarang oleh Nabi SAW. Hatta dalam satu isu, kita berkelahi dengan kawan kita. Contoh kita katakan, letak tong sampah sini ke sini. Kita bergaduh, debat habis. Nabi kata apa? Barang siapa yang meninggalkan debat, bercakap dengan mak ke, dengan adik ke, dengan kawan ke, dengan jiran, fahuwa muhiq, dalam keadaan dia betul, Allah akan menempatkan ia di tengah-tengah syurga. Maknanya special. Dia betul, dia punya hujah betul, tapi benda tu benda yang boleh, kalau letak situ pun tak salah juga. Kalau keputusannya ini pun tak salah juga. Okey, jadi perdebatan seperti ini dicela dalam Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana perdebatan, pergaduhan, perkelahian, soal jawab yang tak memberikan manfaat atau memberikan hasil yang baik kepada umat, kepada agama, ianya akan menambahkan kerosakan kepada umat. Sebab itu Nabi SAW melarang berat kaum masyarakat ni saling berdebat. Kita tuan-tuan, kalau kita amati dalam masyarakat, banyak perkara picisan yang dijadikan perdebatan dan meninggalkan perkara usul, perkara utama, dilarikan, didebatkan perkara-perkara yang memang ada keluasan dan ditinggalkan pada perkara-perkara yang bersifat usul utama dalam Islam. Perkara murtadnya umat Islam, perkara yang tak ada khilaf, Ustaz. Kan? Orang yang tak sembahyang, tak ada khilaf. Kita gaduh orang yang tengah sembahyang tu nak sembahyang macam mana? Okay? Kita berdebat lepas sembahyang nak baca wirid ke tak baca wirid. Kan? Sedangkan perkara itu yang nak bangun terus pergi, itu serah atas peribadinya. Yang duduk berzikir ada dalil dan hujahnya. Perdebatan itu tercela. Tercela. Melainkan dia bersifat ilmiah untuk memahamkan orang itu. Tapi hari ini perdebatan bukan untuk menyatakan kebenaran. Perdebatan untuk tengok siapa menang. Apabila tujuan perdebatan untuk tunjukkan siapa pemenang, tujuan perdebatan sudah salah. Sudah salah. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Al-Quran, wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala kata apa? Aku setiap kali berdebat, aku mengharapkan kebenaran keluar daripada lawanku. Mulut lawan. Supaya aku dapat ambil kebenaran itu. Jadi hadirin semua, kita kembali sikit tuan-tuan. Bila disebutkan, wahai Nuh, engkau telah berdebat denganku dan debatmu itu banyak. Maka udahlah, semua hujah kau dah bagi, aku pun dah bagi. Sekarang ni bagi je lah janji Allah kepada kami. Kalau kami tak beriman, jadi apa? Datangkan itu saja. Jadi memberikan makna tuan. Penting umat Islam, pertama, memiliki hujah di dalam dakwah.
Kalau tak ada hujah, kita tak ada kekuatan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin. Aku menyeru kalian kepada jalan Allah dengan hujah, dengan ilmu. Sebab itu minta maaf saya bukan nak besarkan perbahasan ilmu kalam. Tetapi ilmu kalam ini salah satu daripada fungsinya adalah untuk mematahkan hujah, menegakkan kebenaran. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala ketika zaman lahirnya ia, zaman Mu'tazilah yang menggunakan falsafah, akal, hujah. Jadi untuk membenarkan akidah yang benar, dia perlu mematahkannya dengan hujah. Berlaku perdebatan antara dia dan gurunya, antara Hasanul Basri dengan anak muridnya dan sebagainya. Perdebatan itu untuk menegakkan hujah daripada kebatilan. Baik, kita ni pula yang bermasalah. Kita nak ikut imam-imam yang baik itu. Tetapi perbahasan kita sudah pergi kepada perkara yang tak patutnya dibalahkan. Akhirnya, kita tertinggal dalam membicarakan perkara berkaitan dengan kemajuan negara, kesatuan ummah, menyelamatkan anak-anak muda yang tidak sembahyang, yang jatuh dalam kancah penzinaan, yang hisap dadah, yang buta huruf. Benda yang penting ditinggalkan, yang tak penting dikurang. Jadi hadirin yang dikasihi sekalian, maka saya menyuruh kepada semua mengambil inisiatif daripada perkara ini. Kalau ingin kita berdebat, pastikan perdebatan untuk menegakkan hak dan menyahkan batil. Satu. Yang keduanya, niat perdebatan dan penghujahan bukan memenangkan diri atau kumpulannya, tetapi untuk memenangkan kebenaran. Dan kita mesti mengharapkan di dalam debat itu kalau kebenaran keluar daripada pihak lain, itu menjadi manfaat buat kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, hadirin yang dikasihi sekalian, Nabi Nuh AS di dalam debat ini memerlukan kepada hujah daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu wahyu. Maka setiap orang yang beriman, kebenarannya itu ditentukan dengan wahyu. Apa yang ada dalam wahyu, maka itulah kebenaran yang kita pegang dan pertahankan kebenaran tersebut walaupun anak sendiri tak terima. Nanti kita akan jumpa pada ayatnya tentang anak sendiri tidak akan terima. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Terima kasih diucapkan pada Dr. Syafiq untuk menjelaskan perkataan jidal yang ada muncul pada ayat yang ke-32 sebentar tadi. Ianya dipersoalkan oleh kaum Nabi Nuh, tetapi lebih daripada itu, perkataan jidal ataupun berdebat ini ada tempat yang okey Ustaznya, ada tempat yang tak okey. Yang ini sebagai kena belajar fiqh jidal kan, agar masyarakat tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang makin lagi merosakkan kepada negara, tetapi terus kembali kepada usul, dan sudah tentunya kita perlu kembali kepada asasnya daripada wahyu Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Dan kita ingin teruskan selepas ini daripada ayat yang ke-36, bila Nabi Nuh ini disuruh untuk kalau susah sangat, kita dah berhujah apa sebagainya, datangkan azab yang kamu janjikan itu kalau kamu betul. Maka di sinilah Nabi Nuh menjawab dengan hujah. Dan apakah lagi yang dipujuk oleh Allah kepada Nabi Nuh? Kita berehat dahulu sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang paling ada pun, yang paling warid dalam hadis Nabi SAW pun satu saja, iaitu pada esoknya baru kita tahu, bukan malam tu. Jadi malam tu kita tak dapat tahu, melainkan kalau kita gunakan ayat Al-Quran tadi, salam tu maksudnya apa? Sejahtera, ataupun rasa tenang. Tapi masalahnya tenang ni berbeza ikut orang kan. Ada orang dia tak tenang hidup dia kan. Macam mana kan? Bukan malam tu yang tenang ataupun tak tenang. Kalau tanda daripada Al-Quran, salam tu saja. Tapi kalau dalam hadis, satu-satunya hadis yang menceritakan tentang tanda dia adalah pada keesokan paginya, matahari yang terbit tu tidak terlalu terik.
Dan suasana pada waktu pagi esok tu, masa matahari terbit tu, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk. Dia sedang-sedang dan dia nyaman. Itu sahaja dalam hadis yang sahih. Itu sahaja tanda yang kita boleh tahu. Maksudnya apa? Maksudnya kita cuma boleh tahu malam itu malam Al-Qadar selepas dia berlalu. Bukan semasa ia berlalu. Macam, malam ni, macam kita WhatsApp member. Auzubillahi minasyaitanir وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita mengulang kaji halaman 225 dan 226 daripada surah Hud tentang bagaimana untuk kita istiqamah, dan sudah tentu ada kaitan dengan istighfar kita, ubudiyah kita yang berterusan sampai ke hujung hayat kita. Pada ayat yang ke-36 adalah satu penyataan daripada Allah dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman, kerana itu janganlah engkau bersedih tentang apa yang mereka kerjakan. Satu pujukan daripada Allah bila Nabi Nuh terus memberi nasihat tetapi ianya tidak menambah, Ustaz ya. Kalau dalam surah Nuh tu makin lari lagi orang-orang yang diberi nasihat itu. Jadi apa maksud fala tabtais bima kanu yaf'alun tersebut? Ustaz, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah, amma ba'd. Para penonton, para pendengar yang saya kasih sekalian, sebelum saya sentuh ayat itu, ada satu perkara yang perlu kita teliti bersama. Surah Hud ini dimulakan Allah dengan cerita Quran. Kemudian Allah cerita tentang istighfar. Kemudian Allah cerita tentang tabiat kehidupan yang ada ujian, ada kesusahan, ada itu, ada ini. Lepas itu Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, contoh ayat 12 surah Hud. Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW, فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ. Allah Ta'ala katakan kepada Nabi, boleh jadi kerana hendak meninggalkan sebahagian wahyu itu menjadikan dadamu sempit kerana nak meraihkan mereka. Maknanya Nabi ni nak raihkan, mana Nabi nak sangat mereka beriman. Sampai kadang-kadang Nabi, apa lagi yang nak dibuat supaya kamu beriman? Maknanya Nabi nak sangat semua orang jadi Muslim, jadi mukmin. Maknanya itu sifat mulia Nabi kita SAW. Tetapi Allah Ta'ala kata apa? Kalau dah mereka memang tidak beriman, tak apa. Ayat surah ini, lepas habis kisah ini, Allah cerita Nabi Musa, Allah cerita Nabi Nuh, Allah cerita Nabi Hud, supaya menjadi pedoman kepada Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi tabiat dalam setiap zaman. Akan ada yang percaya, akan ada yang ingkar. Oleh itu hadirin semua, kita semua adalah pendakwah yang dengar, yang tonton, Fazrul, saya, Satir, setiap orang menjadi da'i, pendakwah. Tetapi terkadang dalam dakwah yang kita lakukan itu pasti ada yang menolak, ada yang mengejek nanti, ada yang ajak debat nanti, ada yang tak nak ikut nanti. Allah Ta'ala memujuk pertama Nabi kita Muhammad SAW dengan kesungguhan Nabi, dengan niat Nabi yang ikhlas, tetap ada juga orang yang tak nak ikut. Maka memberikan pujukan kepada setiap da'i dan pendakwah untuk jangan merajuk kalau orang tak ikut. Orang tak ikut. Kadang-kadang kita buat orang cemoh, orang ejek. Jangan merajuk, jangan berpatah hati, jangan itu. Kenapa? Wahai Muhammad SAW, ada orang yang lebih dahsyat daripada kamu, berdakwah ribuan tahun, tak bertambah pun orang beriman. Lagi dahsyat kan? Kamu dah boleh bina negara dah nanti di Madinah Al-Munawwarah. Itu Allah Ta'ala berikan kepada Nabi kisah-kisah para Nabi, linusabbita bihi fuadak, supaya kami mengukuhkan jiwa wahai Rasulullah SAW. Hadirin semua, itu contohnya. Jadi bila Allah cerita kisah para Nabi, memberikan kepada kita satu inspirasi bahawa apa dia? Di dalam kerja dakwah Nabi, Allah Ta'ala kata, wahai Rasulullah, jangan sempit dada, jangan menyerah kalah, jangan merajuk, jangan mundur ke belakang kalau ada orang menolak dakwamu. Baik, konteks ayat dia. Tadi konteks perspektifnya. Sekarang ayatnya, kalau kita tengok,
kalau kita tengok digunakan perkataan fala tabtais bima kanu yaf'alun. Dia sebut bima fa'alu. Bima kanu yaf'alun. Maksudnya apa? Dengan apa yang mereka akan buat. Maksudnya Nabi Nuh dah dapat persediaan awal dah. Allah Ta'ala kata wahai Nuh, jangan putus asa, jangan lemah, jangan menyerah apa yang mereka buat. Apa lepas tu Nabi Nuh buat? Nabi Nuh pun buat kapal. Wasna'il fulka bi'ayunina. Masa tengah buat kapal tu, datanglah ejekan untuk downkan Nabi Nuh. Tapi Allah dah sebut dah di awal tadi. Fala tabtais. Masya-Allah. Ya. Fala tabtais. Jangan putus asa, jangan ini. Fala tabtais. Buat puluhan tahun lakukan. Orang kata benda tengah padang pasir buat kapal. Tengah padang pasir buat kapal. Macam kita buat baju sejuk kat Malaysia bukan ada salji. Kan? Okey. Apa dia buat kapal di tengah di keadaan seperti ini? Hadirin yang dikasihi sekalian, dan itu bukan hanya kapal. Allah kata fala tabtais, ketika mana nanti kamu melihat anakmu sendiri tidak beriman. Allah. Cakap tentang anak ni, Doktor, Ustaz. Tadi cakap tentang pendakwah kan. Pendakwah ni dia bercakap kat luar apa sebagainya. Fala tabtais bima kanu yaf'alun, kira okeylah. Pasal bukan kita jumpa pun setiap hari. Kan? Kita jumpalah tapi taklah sekerap jumpa anak dalam rumah. Jadi kalau katakan fala tabtais bima kanu yaf'alun, ada kaitan juga dengan Nabi Nuh bertemu dengan anak dia di hujung kan. Ya, di hujung nanti. Ibu ayah yang hadir di studio ataupun yang berada di rumah bila tengok saya ni pendakwah dalam rumah kan, mak tu mendakwahkan mandi, makan kan, semayang, bagaimana fala tabtais bima kanu yaf'alun ini, boleh tak macam apa batu bertangkung kan, ataupun yang merajuk pasal anak tak ikan tembakul tu macam mana? Ya, kadang-kadang bukan anak Ustaz, suami. Kan, kejut bang, pergilah sembahyang bang. Aku sembahyang kat rumah pun sembahyang juga. Gitulah bahasanya kan. Ya. Hadirin yang dikasihi sekalian, betul, ayat Quran ni subhanallah. Ayatnya itu, tetapi pelajarannya itu menyeluruh kepada semua. Okey, menyeluruh. Disebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Baik hadirin semua, Allah Ta'ala bila kata kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, jangan putus asa, jangan mengalah, jangan lemah. Tuan-tuan, kalau bandingkan kita sebagai ibu atau isteri atau mungkin kakak kepada adik-adik kita atau abang kepada adik kita, ada perkara yang dia buat, kita tegur dia, adik, janganlah buat macam ni lagi. Sembayanglah, hormatilah mak ayah. Tetapi kadang-kadang kita mendapat penolakan. Hadirin semua, pertama, jangan putus asa. Kedua, serahkan kepada Allah. Ketiga, gunakan cara yang paling baik macam Nabi Nuh, berjidallah, itulah, inilah dakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ustaz, Surah Nuh. Surah Nuh, kita anak kita tegur sekali-sekala. Nabi Nuh tegur kaumnya lailan wa nahara. Ustaz dakwah siang je. Malam tu maghrib je. Lepas isyak tak ada apa dah. Nabi Nuh lailan wa nahara. Malam dan siang. Malam siang tak berhenti. Dakwah je kerjanya. Itu pun tak bertambah. Walam yazidhum du'ai illa firara. Tak bertambah, bahkan makin ramai lari. Itu tu Allah kata fala tabtais. Jadi tuan-tuan, kalau kita tegur anak kita, dek begini, tuan-tuan sabar. Kenapa? Kerana kemungkinan teguran kita yang ikhlas kerana Allah tidak masuk ke dalam relung hatinya ketika itu, tetapi mungkin memberikan kesan 5 tahun selepas itu. Mungkin memberikan bekas 2 tahun selepas itu. Tuan-tuan, ni nak bocor aib sendiri je lah saya. Semalam saya minum dengan mak saya di warung. Kan? Di mana saya. Jadi mak saya cakap dekat Israel, dia kata, ni dulu ni. Ui, buah. Tapi mak asyik kata je, bertuah punya anak. Tuan-tuan. Jadi alhamdulillah selepas 10 tahun lebih kurang, alhamdulillah jadi anak yang bertuah lah, mudah-mudahan ya, walaupun tak sempurna ya. Maksudnya apa ibu semua? Ketika kadang kita menegur isteri atau suami atau anak atau jiran yang mungkin ketika itu tidak diterima dakwah kita, tetapi yakinlah kalau ikhlas akan memberikan bekas walau bila waktunya Allah yang menentukan. Akhirnya kembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh tuan ya? Mudah-mudahan insya-Allah kita tak berputus asa. Doa tingkatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Nanti kalau sampai partnya, nanti ada yang lebih emosional saya. Ya, itu sebabnya Ustaz ya, bila bercakap tadi tentang surah ini untuk istiqamahnya Nabi Hud ini, pelajaran untuk kita semua. Dan tapi pada masanya adalah orang yang mencabar kita, kan? Mencabar dia. Kalau kita tengok pada ayat yang ke-38 itu, ketika pembinaan projek kapal tersebut, kaumnya
mengejek dia. Kita ni ada perasaan. Ini kata semua orang. Saya ni ada perasaan. Jadi macam mana kalau orang ejek, boleh ke saya ejek? Pasal saya rasa macam baca ayat 38 ni macam Nabi Nuh pun boleh juga, naskharu minkum kama taskharun. Macam boleh balas ejek. Kita nak memahami, boleh tak ejek dibalas dengan ejek dengan membaca ayat 38 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. Sadaqallah. Surah Al-Azim, kita telah bacaan ayat yang ke-38 menjawab atau untuk kita memahami persoalan bolehkah kita membalas ejekan ataupun dalam pasangan suami isteri Ustaz ya. Bila si suami buat hal dengan si isterinya pun kata alang-alang abang buat juga pada saya juga nak buat pada abang. Boleh atau tidak? Kita akan sama-sama perhatikan. Kita berehat dahulu My Quran Time, Quran Salat Infaq insya-Allah. جاهينا وارزقنا تلاوته. Yang ni yang kita kena tanamkan dalam keluarga kita juga. Ingat tak hadis yang Rasulullah sebutkan, rahimallahu rajulan. Rasulullah kata Allah Ta'ala merahmati seorang lelaki, yaqumul lail, dia mendirikan malam, kemudian dia mengejut isteri dia. Kalau isteri dia susah nak bangun, dalam hadis tu menyebut dajjah, maknanya dia percikkan sikit air, dia manja-manja pada isteri dia supaya bangun malam. Macam tu. Kalau ayah saya tak, dia simbah air tu. Itu satu bakul. Itu maknanya itu dah pukul 6.30. 6.30 simbah air tu. terus. Kalau qiyamul lail tu maknanya mungkin boleh genjis-genjis lagi. Mudah-mudahan bangunlah maknanya. Sebab apa? Rasulullah mendoakan rahmat Allah. Rasulullah kata rahimallahu rajulan, Allah Ta'ala merahmati lelaki yang bangun qiyamul lail, dia kejut pula isteri dia kejut pula anak dia. Sebab itulah kita perhatikan bagaimana Saidina Umar, Saidina Abu Hurairah, orang yang tidur di rumah mereka dapat perhatikan mereka inilah sahabat yang mendirikan malam, kemudian dia kejut ahli keluarganya, kekuatan. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita memerhati kepada ayat ataupun halaman 225 hingga 226. Sebentar tadi kita sudah pun mendengar ayat 38 tentang sukhriyah ataupun pengejekan ataupun penghinaan, sindir yang dibuat oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Dan Nabi Nuh membalas dengan menyatakan in taskharu minna fa inna taskharu minkum kama taskharun. Boleh ke balas balik ejek Ustaz? Bismillah. Dulu zaman sekolah Ustaz. Bapak engkau bapak. Ejek itu kalau ingat zaman sekolah tu ngejek-ngejek lah kita suka kan. Jadi boleh tak membalas ejekan? Hadirin yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah amma ba'd. Kalau kita lihat di dalam ayat ini penggunaan istilah kalimahnya sama. Naskharu minna fa inna naskharu minkum. Engkau ejek aku ejek kamu balik. Jadi boleh tak ejek? Sebelum saya masuk ayat ini, saya nak semua orang memahami usul dalam tafsir Al-Quran.
ataupun kaedah mentadabbur atau menafsirkan Quran, salah satu di antara kaedahnya adalah yajma'u kulla ayat fi mawdu'in wahid. Mengumpulkan semua ayat-ayat yang berkaitan dalam topik atau temanya yang sama supaya kita dapat memahami keseluruhan makna ayat. Jadi kalau perkataan sakhara, naskharu ada tak dalam surah lain sebut contohnya, maka kita pun terfikir ada dalam surah Al-Hujurat. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat, la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Janganlah seseorang itu mengejek mana-mana kumpulan lain, kaum lain, kumpulan lain, orang lain. Okey? Kemungkinan yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Itu disebutkan Allah Ta'ala Al-Quran. Kita kata, apalah orang Perak ni, durian pun tak keluar lagi. Tengok orang Johor dah, durian dah keluar dah. Boleh jadi yang diejek itu lebih baik daripada kita. Contohnya kan, apalah makcik ni datang, asam pedas tak bawa, contohnya. Kan? Hadirin yang dikasihi sekalian, ejek itu di dalam naskhar, dalam bahasa Arab disebut istihza. Istihza maknanya memperkecilkan orang lain. Kecilkan. Kau ni dah belajar berapa kali, tak pandai-pandai kenapa? Itu istihza, mengejek, mengkecilkan. Mengecilkan seseorang itu. Nabi SAW mengatakan al-kibru batarul haq. Sombong itu kamu tolak kebenaran. Dah tahu tak itu benar tapi kamu tolak. Yang kedua, wa ghamtin nas, dan memperkecilkan manusia. Istihza tadi itu. Itulah sukhriyah, memperkecilkan. Baik, hadirin yang dikasihan. Soalan seharusnya mudah aja. Boleh ke tak boleh? Syarahnya pula panjang ya. Boleh ke tak boleh? Seandainya mengejek itu pada kekurangan si insan yang diejek, Allah Ta'ala larang. Kerana manusia itu Allah bagi kelebihan dan kekurangan. Dah tua pun ngaji tak pandai. Ngaji, udah gigi nak kugut dah tu. Ngaji tak tahu lagi macam mana. Jadi itu Allah Ta'ala tak bagi. Tak bagi. Hang ni bengap sungguh. Dah ajar 20 kali minta maaf. Itu tak boleh. Kenapa gelap sangat muka kamu? Itu tak boleh. Habis dalam ayat ni kenapa Nabi Nuh AS ejek? Hadirin semua, konteks ayat ini adalah konteks kapal. Macam mana? Nabi Nuh bila buat kapal, orang kata, aja benar. Aja benarnya kamu ni. Tengah-tengah padang pasir, buat kapal nak buat apa? Apa kerjanya begitu? Kan? Jadi bila disebutkan begitu, Nabi Nuh pun katakan kepada mereka, tak apa. Nanti satu masa kamu tahu kenapa. Itulah ejekan yang dimaksudkan dalam ayat. Bukan ejek balik. Maknanya bodohnya kamu, cakap macam ni, gilanya kamu. Tak, Nabi Nuh tak kata. Dan Maha Suci Allah mengutus seorang Nabi yang lidahnya mencela. Maha Suci Allah. Tetapi maksud Nabi Nuh menjawab balik apa dia? Tak apa, nanti kamu tahu siapa dalam kebenaran. Tak apa, nanti kamu tahu. Jadi tuan-tuan, kalau jawab macam tu tak apa. Kan? Orang tu dah debat dengan kita. Tak apalah, aku serahkan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan satu masa nanti Allah tunjukkan siapa di jalan yang benar. Okey? Itulah maksud naskharu minkum kama taskharun. Membalas kembali apa yang disebutkan tadi. Kita bukan rendahkan dia. Kita kata, tak apa. Satu masa nanti datang kebenaran, kamu akan tahu siapa yang benar. Okey, jadi itu ada ejek bukannya dibalas ejek dalam konteks yang menghina. Ya, tetapi rupa-rupanya ialah minta orang itu melihat kebenaran tersebut. Misalnya, masya-Allah ya. Jadi ini menarik sebenarnya konsep ini, dan sudah tentunya bila mereka nak tahu apakah berlaku selepas itu, apabila Nabi Nuh dah naik kapal dengan pasangan-pasangan dengan makhluknya, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha pada ayat 41, inna rabbi laghafurur rahim. Boleh cerita sikit mengapa kat hujung tu ada ghafurur rahim? Biasanya kita baca doa sahralana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Biasa doa baca naik kenderaan, tapi ada ghafurur rahim. Baik. Maknanya kita masuk ayat 41 untuk kita bahaskan bersama. Hadirin yang saya kasih sekalian, saya mengajak kepada semua para penonton, para pendengar yang saya kasih sekalian, untuk kita cermati ayat ini. Kalau kita lihat dengan mendalam surah ini secara world view, secara pandangan jauh, kita akan dapati Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan Quran, wahyu. Selepas itu Allah sebut tentang istighfar, fadilat istighfar. Tuan-tuan, saya nak bawa sikit je Ustaz, fadilat istighfar. Dalam Quran Allah mengulang banyak fadilat istighfar. Dan saya harap mungkin sesi ini kita dapat ambil satu nilai amal. Kan kita baca, faham dan amal. Nilai amal apa dia? Surah Hud mengajarkan pertama Nabi diminta istighfar untuk orang yang beriman. Nabi kita Muhammad SAW. Kan? Kemudian Nabi Nuh di antara dakwah dia minta kaumnya istighfar. Surah Hud Allah sebut tentang fadilat istighfar. Cuba kita tengok dekat depan. Okey, sebab dia kait dengan ayat 41 tu, Ghafurun, Maha Pengampun. Allah Ta'ala sebut apa?
Ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yumatti'kum mata'an hasana. Dan beristighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Allah Ta'ala kata, maka kami akan berikan nikmat baik kepada kamu. Ustaz, istighfar, fadilat dia, Allah bagi nikmat banyak kat kita. Kita ingat istighfar tu kurangkan dosa je. Tak. Siapa yang banyakkan istighfar di dalam hidupnya, Allah akan tambahkan nikmat hidupnya. Dunia sebelum akhirat, Ustaz. Akhirat apatah lagi? Satu. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebut, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang melazimi akan istighfar di dalam hidupnya, Allah akan jadikan kesedihan, kegusaran, tekanan jiwanya itu hilang. Okey? Okey, mungkin ada depan kita ni yang sedang tertekan. Okey, istighfar banyak-banyak. Okey? Okey? Okey, istighfar banyak. Kerana tekanan kehidupan, kegusaran, kerunsingan akan dapat dikeluarkan dengan istighfar. Kemudian Nabi kata apa dia? Wa min kulli dhiqin makhraja. Dalam setiap kesempitan itu ada jalan keluar. Caranya apa? Istighfar. Kita dah mikir banyak dah. Ni anak ni nak hantar sekolah mana ni? Nak buat kat mana ni? Ini masalah ni macam mana ni? Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak. Kan? Kita bangunkan, macam saya bangunkan madrasah. Madrasah kita percuma kita buat. Tapi kita nak maintain setiap bulan ni macam mana ni? Istighfar banyak-banyak. Allah bagi ilham. Buat begini. Buat begini. Min kulli dhiqin makhraja. Dalam setiap kesempitan, dah sempit dah ni. Lepaskan. Allah Ta'ala lepaskan. Itu istighfar. Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Pada yang keempat. Tadi yang pertama, nikmat. Kedua, kesedihan hilang. Ketiga, kesempitan, ada jalan keluar. Yang keempat, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah bagi kepadanya rezeki yang dia tak sangka-sangka. Caranya, banyakkan istighfar. Bahkan Ustaz, ada sirah di kalangan para ulama kita daripada Damsyik, Syria, zaman dulu dah, zaman 600 tahun yang lepas. Beliau guru kepada Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Beliau ketika mana datang soalan dan beliau tak boleh jawab soalan ni, padahal dia adalah ensiklopedia ilmu yang sangat hebat. Apa dia buat, Ustaz? Dia istighfar 1000 kali, kemudian Allah ilhamkan jawapan. Hatta ke tahap itu. Kita kalau tak dapat, kita bantai je buat palatau. Palatau je kita. Istighfar. Dia kata aku akan istighfar 1000 kali dan Allah membuka persoalan kepada jawapan itu. Subhanallah. Jadi ini istighfar luar biasa. Kalau nak sebut istighfar lagi, buka surah Nuh. Ada 4 ke 10 fadilat istighfar. Faqul tastaghfiru yursilis sama alaikum midrara wa yumdikum bi amwalin wa banin wa yaj'alukum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Antara fadilat istighfar, kalau ada masa lagi saya, diceritakan oleh khatib, saya ingat lagi zaman saya pergi mula-mula jejak kaki ke Mesir, saya masuk satu masjid tahun yang pertama tu, saya dengar satu khutbah. Saya ingat lagi khutbah tu. Khutbah tu cerita tentang istighfar. Dia kata apa? Ada satu pasangan kahwin lama tak dapat anak. Tak dapat anak. Datang kepada imam ini, dia kata, Pak Syekh, saya dah kahwin bertahun-tahun, anak belum dapat lagi, boleh tak doakan ke apa? Dia kata, balik, selesaikan istighfar jumlah sekian. Orang tu pun balik. Datang lagi, dia kata, Syekh, tak dapat lagi. Lagu mana ni? Tak ada lagi anak ni. Dia kata balik, selesaikan istighfar dengan jumlah ini. Balik. Sampai satu waktu. Kemudian datang lagi. Dia kata, Syekh, dah dapat anak dah. Orang yang tanya tadi, Syekh, kenapa saya datang suruh istighfar? Datang lagi suruh istighfar? Dia kata, kerana kita meyakini Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Nuh. Orang yang beristighfar kepada Allah dengan melazimi dengan banyak. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah akan bagi kepadanya harta dan anak-anak. Jadi tuan-tuan semua, kita takut juga syarikat kesuburan akan tutup kedai, Ustaz. Bila semua orang besar. Tapi saya nak sebut apa dia? Inilah fadilat istighfar. Yang akan menganugerahkan harta yang baik di dunia dan mengurniakan zuriat yang baik di dunia. Apatah lagi di akhirat, disebutkan dalam beberapa riwayat, orang yang melazimi istighfar di dunia, catatan buku amalnya akan bersih kerana dihapuskan Allah Ta'ala. Dipadamkan. Hanya yang baik dikekalkan. Semoga Allah menjadikan kita semua di kalangan ahli istighfar. Dan waktu istighfar yang paling afdal adalah istighfar sebelum subuh, namanya waktu sahur. Allah puji dalam Al-Quran pada 2 ayat. Di depan dan di belakang. Di depan dalam surah Ali Imran, di belakang dalam satu surah juzuk ke-29 atau 30, Allah sebut, wabil asharihum yastaghfirun.
pada waktu sahur dia beristighfar. Dalam surah Al-Imran, wa yastaghfiruna bil ashar, dan mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi ini tempat yang paling baik untuk istighfar. Tapi semua kena istighfar lah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan pada Dr. Syafiq untuk menjelaskan tentang betapa pentingnya istighfar sebagai tema penting untuk kita istiqamah di atas jalan kebenaran ini, dan itulah juga doa yang dibacakan ketika Nabi Nuh menaiki kapal, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kita berdoa pada Allah Subhanahu taala agar Allah jadikan kita sebagai ahli istighfar dan dapat bangun saatnya pada waktu pagi sebelum subuh, waktu suhur itu untuk melazimi istighfar. Insya-Allah banyak kelebihan untuk kita dapat daripada Allah yang mengurniakan kepada kita. Kita berdoa di hujung ini bersama Al-Fadil Ustaz Dr. Syafiq. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu dengan namamu Al-Ghafur dan Ar-Rahim, dengan namamu Al-Quddus dan As-Salam, dengan namamu Al-Latif dengan Al-Khabir. Kurniakanlah kepada kami daripada keluasan rahmat-Mu ya Allah akan segala keampunan di atas segala kesalahan kami ya Allah. Segala dosa yang kami lakukan ya Allah, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah, yang kecil maupun yang besar, yang zahir maupun yang batin, sesungguhnya Engkau lebih mengetahui tentang diri kami dan hati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon dengan segala asma'-asma'-Mu yang mulia, dengan segala sifat-sifat-Mu yang agung, kurniakanlah kepada kami akan taubat nasuha daripada segala kemaksiatan ya Allah. Berikanlah kepada kami, keluarga kami, anak-anak kami, zuriat keturunan kami, masyarakat yang kembali beristighfar kepadamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu ya Allah, dengan kebaikan dan keberkatan kitab suci Al-Quranul Karim, hidupkanlah kami dalam lembayung Al-Quran, di dalam teduhan Al-Quran, hidupkanlah kami di dalam hujah Al-Quran, dan matikanlah kami dalam iman kami kepada Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemuliaan dan keberkatan Rasul-Mu yang mulia, satukanlah umat ini di atas kalimah kebenaran. Jauhilah mereka daripada sebarang perselisihan yang tidak memberikan kebaikan dan keuntungan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami semua di dalam rahmat-Mu, matikanlah kami semua dalam keampunan-Mu, dan kurniakanlah kepada kami ya Allah kehidupan di dunia yang baik dan mendapat syurga-Mu yang kekal abadi. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin wal mazlumin fi Gazzah wa Palestin. Allahumma wahhid sufufal muslimin fi Suria. Allahumma wahhid sufufal muslimin fi kulli buldanil alam ya rabbal alamin, bijudika wa karamika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini. Tuan-tuan yang berada di studio, yang berada di rumah, terima kasih diucapkan pada Dr. Syafiq sudi hadir daripada JDT ya, bersama untuk kita. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran. Tuan-tuan boleh menyumbang pada QR code ataupun juga boleh menghubungi nombor tertera. Tuan-tuan mungkin selain daripada sumbangan keuangan, sumbangan idea, bagaimana kita boleh meluaskan lagi apa yang ada di dalam Al-Quran ini untuk disebar luaskan agar masyarakat kita, generasi kita adalah generasi Al-Quran yang sentiasa beristighfar dan sentiasa dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi pada episod akan datang untuk sama-sama kita mendalami lagi surah Hud, surah ke-11, My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعل